Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Terima kasih Tun. Kita sekali lagi dalam podcast Tun ni. Kali ni kita panggil dia edisi penghujung Ramadan, awal Syawal Tun. So kita nak sambut kaya lah Tun. Anyways Tun, kita straight to the point lah Tun. Bagaimana biasa. Sejak awal Ramadan Tun banyak kita lihat pergi ke bazar Ramadan. Sampai ada yang orang yang bercakap di media sosial yang kata ataupun declare Tun sebagai ikon bazar Ramadan. So apa yang Tun cari selain daripada makanan, dan apa yang Tun jumpa selain daripada makanan bila Tun pergi tempat ni? Saya berpendapat bahawa ini adalah satu jenis perniagaan. Biasanya orang Melayu tak banyak terlibat dengan perniagaan. Mereka lebih suka bekerja makan gaji. Tapi kalau kita bekerja makan gaji, kita tak boleh kaya. Dan satu dari sebabnya orang Melayu miskin ialah kerana mereka tidak berniaga. Bazar Ramadan menunjuk bahawa orang Melayu ada cara-cara mereka berniaga. Taklah seperti orang lain ada kedai yang besar dan showroom dan sebagainya. Tapi mereka lebih tertarik dengan cara bazar. Cara bazar ni kita dapati juga di negara-negara Timur Tengah. Mereka ada souk. That's right. Souk mereka adalah satu jenis perniagaan yang amat menarik. Kalau saya buat lawatan ke negara mereka, saya suka pergi ke souk. Kerana atmosfernya, iklimnya tu amat menarik. Dan bazar mereka juga adalah satu jenis souk. Tapi saya harap ini adalah satu cara memperkenalkan perniagaan kepada orang Melayu. Sebaliknya, apabila mereka berjaya dengan bazar, mereka perlu fikir tentang pembesaran, mengadakan bazar bukan saja bulan Ramadan dan memasuki dalam bidang perniagaan secara lebih tersusun, lebih besar. And sepenuh masa Tun. Dalam masalah. Tun, masa Tun lihat cara mereka berniaga, adakah mereka kelihatan orang kata aptitude mereka terhadap cara berniaga ni agak baik Tun? Kalau Tun lihat cara budak-budak kita berniaga ni Tun. Ya, sebagai permulaan sudah tentu kalau kita masuk dalam bidang perniagaan ataupun pembuatan barang secara besar-besaran, ada lebih banyak cara pengurusan yang diperlukan. Dan itu boleh kita ada kursus dalam universiti tentang bagaimana mengurus perniagaan yang lebih besar. Tun selalu cakap, sebelum ni saya pernah dengar Tun bila bercakap, Tun kata salah satu masalah orang Melayu apabila berniaga adalah kerana mereka tidak ada skill management skill. This is something yang saya rasa perlu ditekankan Tun. Ya, kita patut daripada kecil lagi memberi kepada anak-anak kita cara menghargai wang. Kerana mereka biasanya dapat duit percuma. Hari raya dapat duit banyak. Tak ada kerja apa pun, dapat duit saja. Lalu sekarang ni bagi banyak-banyak sampai RM100 bagi. Jadi mereka pandang duit ini sebagai satu yang mudah diperolehi tanpa sumbangan apa-apa daripada mereka. Tapi kita kalau nak berniaga, kita mesti faham peranan duit dalam perniagaan. Dia bukan saja untuk menjual beli, tetapi adalah menjadi modal untuk menambah kekayaan kita. Masalah orang Melayu ini adalah masalah kemiskinan. Kalau kita nak atasi masalah itu, kita mesti masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Tun, bila Tun lihat tu Tun,
adakah Tun lihat mereka ini golongan yang, because saya tengok video-video klip, mereka ni kelihatan begitu kata bersemangat nak buat perniagaan dia tu. Bila dia jumpa Tun tu pun dia seolah-olah dia rasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Tidakkah ini memperlihatkan bahawa orang Melayu ini bukanlah orang kata golongan yang tidak mampu berusaha, Tun? Saya memang daripada dulu pun saya percaya bahawa kebolehan orang Melayu tak kurang daripada orang lain. Sama dengan orang Cina, orang Barat, orang Putih. Orang Melayu ada kebolehan. Tetapi dia dikongkong oleh amalan dia atau budaya dia. Budaya dia tidak menumpu kepada mengejar kekayaan di dunia. Mereka berpendapat bahawa tak perlulah, cukup makan cukup lah. Dan akhirnya mereka ketinggalan, miskin, dan apabila mereka miskin, mereka hadapi masalah. Tapi Tun, ada juga yang di kalangan orang Melayu yang masih lagi tak puas hati kerana bila Tun pergi bazar ni, Tun kelihatan menyokong mereka, memberi semangat kepada mereka. Tapi masih ada lagi yang orang Melayu duk ungkit, Tun. Kata Tun juga yang kata Melayu malas. Jadi daripada ungkit benda tu, jadi saya rasa mungkin Tun perlu terangkan apa maksud Tun yang bila Tun cakap Melayu malas tu. Kita perlu tegur. Kalau kita tak tegur bila sesuatu yang tidak baik berlaku, dia akan terus dengan amalan itu. Sebab itu saya tegur. Dan saya berpendapat bahawa sikit sebanyak teguran saya sudah diterima. Kerana hari ini kita dapati lebih ramai orang Melayu yang terlibat dengan bisnes, dengan kerja, dan mereka sanggup lakukan kerja-kerja yang dahulu kononnya orang Melayu tak boleh. Umpamanya orang Melayu dianggap tidak cekap untuk mengurus, untuk memperbaiki kereta umpamanya. Tetapi mereka ada kebolehan. Cuma sama ada mereka nak ataupun tidak. Nak ataupun tidak ini bergantung kepada budaya. Kalau budaya kita ialah untuk mencapai sesuatu, insya-Allah kebolehan memang ada kepada kita. Masa Tun di Bazar Ramadan tu, bila saya lihat mereka sambut Tun dan cara mereka berinteraksi dengan Tun, Tun kelihatan gembira. Saya tengok Tun senyum, Tun bercakap dengan dia orang. And adakah rasa Tun rasa bangga dengan lihat anak-anak Melayu begitu, Tun? Ya, saya sedikit sebanyak saya berasa seronok, gembira kerana ini adalah perkembangan yang baru yang akan membawa kepada kejayaan kita. Terutama di kalangan anak muda. Saya heran ada anak muda yang mengadakan satu pameran untuk perniagaan hari raya. Untuk hari raya. Mereka menyewa tempat itu, membayar lebih daripada 1 milion ringgit sewa. Mereka berani dan mereka dapat menarik beratus peniaga untuk pamer barangan mereka di situ. Dan mereka nampak cekap menguruskan perniagaan. Lagi satu bidang yang mereka sudah jadi cekap ialah dalam event management. Kalau kita nak ada kahwin ke, nak ada apa-apa acara, mereka cekap membuat persiapan-persiapan untuk event itu. Jadi ada banyak area yang saya dapati kerana ramai daripada mereka datang jumpa saya untuk minta nasihat. Dan saya dapati mereka ramai yang rajin bekerja. Bahkan mereka sebut tentang pentingnya kerajinan. Yes, alhamdulillah, Tun. Tun, bila kita bercakap situ, Tun, selain daripada pergi bazar Ramadan, saya juga dapat tahu yang Tun rajin pergi melihat kilang-kilang, mungkin kilang kecil masa itu di Kelang. Apa tujuan Tun bila Tun pergi lawat tu, selain daripada beri semangat apa yang Tun cari bila Tun pergi tempat begini, Tun? Saya berasa puas hati kerana melihat orang Melayu
bergerak dalam bidang perniagaan, perusahaan dan pembuatan. Dan kilang-kilang ini pengurusannya agak canggih. Kalau kita tak faham, kita tak boleh ada kilang. Dan saya baru ini pergi melihat satu industri 3D printing. Itu cukup canggih, moden. Dia memerlukan kepakaran dalam bidang programming, dalam bidang penggunaan komputer, nak buat apa program dan sebagainya. Itu satu. Satu lagi yang saya lihat baru ni, saya pergi kepada sebuah syarikat Melayu yang buat barang daripada buluh. Rupa-rupanya buluh ini ada potensi yang cukup besar. Saya memberi saya berpendapat bahawa industri ini perlu dibesarkan dengan injection capital daripada pihak lain. I see. Tun, bila bercakap pasal apa yang Tun lihat kemajuan orang Melayu di bazar-bazar dan juga di kilang-kilang, semalam Tun pergi ke Kampung Sungai Baru. Semalam atau kemarin dulu Tun pergi ke Kampung Sungai Baru, and di situ kelihatan satu keadaan di mana orang Melayu mungkin akan terpinggir daripada tanah mereka. Apa yang kita lihat tu, itukah yang Tun lihat? Inilah masalah orang Melayu, kemiskinan. Di mana mereka tinggal, keadaan di sekeliling tidak seperti kawasan-kawasan bandar yang cantik. Dan pihak kerajaan ingin membangunkan kawasan mereka dengan mengeluarkan mereka daripada situ. Kalau mereka dikeluar daripada kawasan itu, maka dalam bandar tak ada orang Melayu. Sebaliknya kita nak mereka kekal dalam bandar, supaya bandar-bandar kita ada orang semua kaum ada kongsi bersama. Jadi untuk ini janganlah buat tindakan menyingkirkan mereka. Sebaliknya ada cara-cara untuk mengekalkan mereka di situ, tetapi dibangun dengan cara yang baik. Ada cara. Baik daripada desain bandar itu ataupun daripada kemudahan yang perlu diadakan dan memberi peluang kepada mereka, terutamanya masuk dalam bidang perniagaan. Kalau kita nak bangun tempat itu, mereka mesti berada di situ, mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah pendapatan mereka. Tun, semalam Tun ada bercakap pasal compensation. Tun cakap yang patut pada mereka adalah sampai RM3,000 per square feet apa. Tapi di masa yang sama juga beberapa penggiat yang menentang apa yang sedang dilakukan di sana itu mengatakan it's not just about compensation, Tun. Ini adalah nak mengekalkan warisan Melayu yang macam Tun cakap itulah. Ya, saya berpendapat bahawa tanah kalau dibangun, nilai akan meningkat. Tanah yang dibeli dengan harga murah kemudian meningkat. Kalau sudah dijual, maka orang yang pemilik tanah itu tak dapat balik tanah mereka. Tetapi kalau kita bagi compensation yang tinggi, dia mampu membeli pembangunan atau bangunan yang akan didirikan. Jadi dia tak terkeluar daripada kawasan. Compensation yang banyak yang diberi, mereka boleh beli kedai-kedai dan rumah-rumah mewah, dan mereka tidak perlu keluar pergi ke kawasan luar bandar. Tun, in fact, Tun, kalau kita tengok dari segi pembangunan baru di Kuala Lumpur, Tun, kebanyakan new high-rise building apa semua, dia ada tempat orang kata kedai-kedai di bawah bangunan tu. So are you looking at that macam itu, konsep tu, Tun? Ya, saya berpendapat bahawa kalau kita bangun, kita boleh buat peringkat atas tempat orang tinggal.
Dan tempat orang tinggal ini ada kelas-kelasnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada juga orang Melayu yang mampu beli yang mewah. Untuk mereka ada tempat. Mereka tak perlu pergi ke tempat lain. Di bawah sekali, kedai mesti di kawasan bawah. Dan kawasan bawah ini jenis-jenis kedai mesti diadakan. Dan kita perlu lihat apa jenis perniagaan, apa bentuk pembangunan. Kerana kedai boleh jadi kecil, boleh jadi besar, boleh jadi kecil tapi dibesarkan bila diperlukan. Banyak cara arkitektur sekarang ni yang menentukan kegunaan bangunan itu sesuai dengan permintaan. Yes. Tun, bila kita bercakap pasal Urban Renewal Act ni Tun, kita juga melihat ketakutan di kalangan orang yang menentang undang-undang itu, bahawa terutama untuk orang Melayu yang kita akan end up macam mana yang berlaku di Singapura. Tapi pada saya, kita tidak perlu lihat pada Singapura Tun. Kita lihat di bandar-bandar besar di Malaysia ini sendiri, boleh dikatakan bila berlaku orang kata pembesaran ataupun pembangunan baru, memang kebanyakan orang Melayu akan terpinggir keluar daripada bandar. Adakah kerisauan ini bertempat dengan this Urban Renewal Act ni Tun? Ya, saya diberitahu bahawa contoh yang dipilih untuk pembaharuan ini ialah Singapura. Singapura dulu ada kampung-kampung Melayu. Sekarang kampung Melayu sudah habis, tidak ada bangunan di situ, dan orang Melayu diagih-agihkan ke kawasan-kawasan supaya mereka tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh duduk dalam kampung mereka sendiri. Mereka berada, dan kuasa politik mereka yang sedikit pun hilang. Janganlah kita ikut Singapura. Singapura bukan contoh yang baik. Kita ada cara-cara yang boleh kita buat yang akan memberi peluang kepada orang Melayu terus tinggal dalam bandar. Dan mereka juga bukan saja tinggal dalam bandar, tetapi mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan dalam bandar. Kerana kegiatan dalam bandar berlain daripada kegiatan dalam kampung. Kampung kita nak bertanam cucuk, tapi dalam bandar kita nak berniaga. Jadi kita perlu ada TVET berkenaan dengan macam mana nak ada perniagaan. Kalau kita ikut Singapura punya Tun, kalau dia ikut macam mana dari segi ratio or dispersion of penduduk, di sana dia make sure kalau Melayu tu 15%, daripada mana-mana kawasan 15% lah. Tapi di sini saya rasa kalau kita buat, kalau nak ikut Singapura, ikutlah dispersion ratio sebegitu. Kalau kata di Semenanjung, patut orang kata kalau penduduk Melayu ada 55%, then the pembahagian di bangunan-bangunan pun patut 55%. Ratio of the population lah, demografik tu Tun. What do you think Tun? Tapi orang Melayu ni murah hati. Mereka tak minta banyak. Walaupun mereka 60% penduduk Malaysia adalah Melayu, tapi mereka minta 30% saja. Dan secapai cuma 20% saja. Orang lain dah daripada 40% dan naik 60-70%. Kita murah hati. Kita taklah nak berdemonstrasi, nak mengganas dan sebagainya. Itu pun tak dilayan. Dituduh orang Melayu ni cuma utamakan diri mereka. Mereka bukan utama diri mereka. Kalau kita utamakan diri mereka, akan ada rusuhan dan sebagainya seperti yang terdapat di banyak negara-negara lain. Kita tidak merusuh. Kita cuma tuntut keadilan saja. Itu saja yang orang Melayu minta. Kalau kata jangan bercakap pasal orang Melayu. Tapi masalahnya terlibat orang Melayu, majoriti yang miskin adalah orang Melayu. Macam mana kita tak boleh cakap pasal orang Melayu? Kalau kita tak cakap pasal orang Melayu, bermakna kita hilang kedudukan dalam negara kita sendiri. Kalau kita tak cakap pasal Melayu tu, maknanya kita ignoring 60% of the population.
Ya, itu majoriti itu. Walaupun kita majoriti, kita tak pandai guna majoriti. Kita berpecah. Tun, bila kita cakap pasal masa depan orang Melayu di bandar, apa yang Tun lihat masa Tun pergi pada kampung Sungai Baru tu Tun semalam? Kemarin dulu. Ya, saya lihat ini memanglah kawasan tak ada pembangunan yang sesuai dengan Kuala Lumpur yang mempunyai bangunan pencakar langit, dibuat dengan granit, dibuat dengan batu marmar, apa semua. Tak adalah di situ. Dan perlu dibetulkan. Tetapi cara dibangunkan, ada cara yang tidaklah sampai kepada tahap menyingkirkan penduduk di situ. Ada cara kita boleh bangunkan tempat itu sesuai dengan bandar, tetapi tidak dengan kita korbankan orang di situ. Ya. Tun, saya nak bawa satu kita ke back terlepas lah Tun ya. Bila kita bercakap pasal perjuangan untuk nak memakmurkan orang Melayu, menjaga kedudukan orang Melayu, Tun masa Tun jadi Perdana Menteri kali pertama, Tun pernah buat perkara-perkara yang membuat bukan saja orang Melayu, malahan rakyat Malaysia merasa bangga kerana kita dapat mengatasi kecerdikan ataupun kekuatan ekonomi Barat. Kita lepas tahun 81 tu kita baru merdeka sekitar sampai 30 tahun pun Tun. So masa itu Tun, yang saya paling ingat Tun, yang macam mana Tun lakukan dawn raid Tun. Serangan subuh tu Tun. Apa tujuan tu? I mean, selain daripada nak nationalize balik kita punya orang kata harta kita, what is behind the move Tun? Sebenarnya negara kita ini amat kaya, tetapi kita tak guna kekayaan yang diberi kepada kita. Rezeki kita benar orang lain rampas harta kita. Masa mereka berkuasa, mereka rampas. Tetapi bila kita merdeka, kita perlu dapat balik harta kita. Bukan nak curi hak orang punya. Kita nak beli, kita nak bayar. Kita tak ambil, ada tempat negara-negara lain yang dia nationalize. Dia rampas harta punya milik orang asing. Tapi kita tidak macam itu. Kita minta nak beli, mereka tak nak jual. Tak nak jual kepada kita dalam pasaran. Sebab itu kita terpaksa cari satu cara strategi, kita kuasai semula harta kita. Nah, itulah sebabnya yang kita adakan dawn raid itu. Dan apabila kita berjaya, maka barulah pihak lain ini, pemilik terutama penjajah dulu, berpendapat bahawa mereka tidak boleh kekalkan pegangan mereka dalam Malaysia yang sudah merdeka. Tun, bila Tun cakap pasal nationalisation Tun, ada yang negara lain ambil jalan mudah, jalan singkat. Saya ingat contohnya masa Zimbabwe, contoh dia Mugabe, Robert Mugabe, presiden yang kecil itu, melakukan apa yang dipanggil fast track program. Dia rampai habis tanah-tanah orang kulit putih. Tapi kalau dia tak lakukan sebegitu Tun, given that negara dia bukanlah negara yang kaya masa itu, tanah-tanah yang dimiliki oleh orang putih begitu luas Tun, beratus-ratus, even beribu-ribu hektar. And without those land, orang-orang dia nak bagi makan lembu, makan rumput pun tak ada. I mean, that was the story I was told. So kita, kenapa perlu kita tak ikut that way tu? Kenapa kita tak buat macam itu? Sedangkan they have squeezed Malaysia ni Tun beratus tahun Tun, bukannya puluh hari Tun. So kita guna cara yang itu, and even then lepas kita buat the dawn raid tu Tun, there was a lot of criticism. So I mean, why? I mean Tun. Ya, saya dapati kita perlu belajar daripada apa yang berlaku kepada negara lain. Ada yang rampas harta punya penjajah apabila mereka capai kemerdekaan. Apabila mereka rampas, mereka tidak cekap mengurus. Dan rampasan mereka itu hilang nilainya. Mereka tak dapat kekayaan daripada rampasan mereka. Sebab itu kita perlu buat secara teratur. Supaya, walau kata orang,
tarik rambut dalam tepung, janganlah sampai berkecai tepung. Ya, rambut tak putus. Jadi kita nak ambil ni harta kita, tapi kita tak nak rosak harta yang kita ambil. Kita nak teruskan. Dan kita lihat sekarang umpamanya Sime Darby. Sime Darby sudah jadi satu syarikat yang terbesar di Malaysia yang bukan saja terlibat dengan plantation ladang, tetapi juga dengan pembangunan. Jadi ini kerana kita tak hancur semua apabila kita ambil. Kita ambil dengan keadaan masih tersusun elok dan mudah dibangunkan lagi, digunakan. Yes. Tun, bila kita lihat Tun, segala benda yang Tun lakukan ni, bila berjaya Tun, what do you feel? Apa perasaan Tun bila kita dah berjaya dengan down rate tu? I mean some people will cakap, oh kita ni buat ni demi negara. Yes, tapi Tun personally, what was your feeling Tun masa tu? Ya, banyak orang tanya apa perasaan saya, apa legasi saya. Bagi saya tak penting. Jadi saya puas hati, cukuplah. Yang kita buat ni berjaya. Itu cukup bagi saya. Sama ada orang iktiraf ataupun tidak, itu bagi saya tak penting. Tapi Tun, kadang-kadang pengiktirafan ni penting Tun. Not just about legacy Tun. Dia jadi satu panduan kepada orang selepas Tun, kami anak-anak Melayu, saya tak muda sangatlah, tapi lebih muda daripada saya, akan rasa inilah yang benda yang kita nak cuba capai. Tapi kalau itu tidak dianggap satu legacy Tun, then kita ni tak ada, orang kata benchmark, tak ada contoh, tak ada orang kata apa, target. So Tun, sometimes Tun, saya tengok Tun selalu bila Tun bercakap, Tun kata Tun tak peduli legacy Tun. But Tun lupa kadang-kadang Tun, it's not your legacy anymore Tun. Ini legacy kami Tun. Kalau Tun tak mau rasa bangga Tun, kami nak rasa bangga. Macam mana Tun? What do you think about that Tun? Yalah, kita patut lihat sejarah. Kita lihat sejarah kita dijajah. Kita lihat sejarah kita merdeka tapi tak ada pembangunan, dan sejarah juga menunjuk ada pembangunan. Kita belajar daripada sejarah. Jangan fikir, oh ini kerana orang itu, orang ini. Bagi saya, tak ada nama saya langsung. Saya tak benar guna nama saya. Kerana lebih baik lagi kita lihat apa yang sudah dilakukan dalam sejarah. Dan kalau kita belajar daripada sejarah, kita akan berjaya. Tapi kalau kita ketepikan sejarah dan kita lakukan apa saja tanpa reference tentang sejarah, ada kemungkinan kita akan lakukan benda yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, dan kita rosakkan negara kita. Sebab itu anak-anak kita perlu belajar tentang sejarah negara. Tapi Tun, saya on that part tu Tun, saya banyak benda Tun cakap saya setuju Tun. Tapi on that part saya kurang setuju Tun. Pasal apa Tun? Macam saya pergi Bosnia. Bila saya lihat ada satu monumen, ada nama Tun, saya fikir simple dia Tun. 20 tahun lagi Tun tak ada, mungkin saya pun dah tak ada. Anak-anak Melayu pergi ke Bosnia, dia tengok tugu tu, dia tengok nama Melayu Tun. Dia kata mungkin dia tak kenal Tun, mungkin dia tak baca sejarah macam Tun cakap, tapi dia tengok, ada orang Melayu jadi tugu dekat sini Tun. That to me is the legacy untuk orang Melayu Tun. Saya setuju dengan Tun. I can accept apa yang Tun cakap. Tapi pada saya, that part tu saya rasa perlu Tun. Orang perlu tahu pasal apa? You carry the name of bangsa kita Tun. Tak banyak orang Melayu yang, mungkinlah ada yang pengkritik Tun tak setuju kata Tun buat siap. Tapi pada saya, banyak yang Tun lakukan dah buat anak-anak Melayu bangga. Jadi kalau Tun punya nama tak ada kat situ, macam mana kita nak kata inilah pencapaian orang Melayu? Macam mana kita bincang pasal pencapaian Panglima hitam dulu apa semua Tun? Betul tak Tun? Ada orang yang menyusul saya yang dapat jawatan seperti saya dahulu, yang berniat untuk hapuskan apa yang dihasilkan, bahkan menuduh bahawa saya seorang pengkhianat. Jadi kalau kita tak belajar sejarah, kita tak tahulah apa yang berlaku dulu. Dan bila dituduh, yalah orang ini masa dia jadi, dia kroni, dia diktator, itu yang dia dengar sekarang ni.
bukan sejarah. Tapi tuduhan-tuduhan yang dibuat yang tidak ada asas. Sebab itu kita perlu perkenal asas dasar sejarah yang sebenar. Sekarang ini tak ada percubaan. Bahkan ada percubaan untuk menunjuk bahawa tak ada apa dalam sejarah yang perlu kita ikut. Kita boleh buat cara kita. On that note Tun, saya rasa agak sedih lah Tun on that part Tun. Well anyway Tun, kita dah sampai penghujung kita ada masa kita agak terhad Tun. So saya nak ambil peluang ni Tun, nak ucap selamat Hari Raya pada Tun. Lepas ni ada satu episod lagi untuk Tun yang kita akan hadirkan saudara Faizal Tahir, seorang artis semua, dia akan cerita dengan Tun pasal raya dan sebagainya. So Tun, on that note Tun, terima kasih banyak kerana sudi bagi saya buat podcast ni dengan Tun. Okay, terima kasih Tun.